Tuan guru minta maaf ada soalan nak tanya. Hukum tengok wayar. Wayar po blue. Apa dia? Tak erti ambo ni. Gapo dia lama ambil gambar. Sebab benda ni lama dah. Duk lekat dalam hati. Mohon nasihat. Saya terima kasih. Gapo dia maksud? Cerita porno lah. Po blue. Kali berkali maksud dia lagu tu. Tengok wayar. Tak erti. Super blue. Mana ni? Ya ada hot tak super kau. Maknanya tengok cerita tak comel lah. Ikutlah cerita di wayar kau tengok mana pun dalam handset kau dalam gapo. Maksud gitulah. Tak boleh tengok awal-awal. Tak boleh tengok hukum dia haram. Kaedah dia tak boleh tengok. Hak sepakatnya ulama kata haram tengok direct. Wanita ataupun laki-laki tak tutup aurat kita tengok direct gini. Mubasyarah. Dia panggil tengok dengan mata direct. Manakala kalau di sebalik dicermin di gapo khilaf ulama. Orang muktamad kata makruh tapi kalau naik nafsu hukum dia haram. Tetapi pendapat ini ulama kata fihi nazar. Ulama-ulama fiqh kata kena perhati sikitlah. Lah ni bukan supaya cerita zaman dulu. Zaman dulu dia rakyat lukisan ni boleh tengok kalau lukisan uduh kali zaman dulu. Lukis orang tak pakai baju, tak pakai seluar pun jadi nampak biasa lukisan arca. Jadi, lo ni bukan main. Siap ada bentuk, ada rupa, gerak ke kau apa dia. Hak tu sepakat kata haram hukum dia. Berdosa hukum dia. Jadi tak boleh tengok. Pas lagu mana? Menikah lah wewe. Cara dia menikah. Boleh tengok hak live. Boleh tengok hak dia. Bukan hak fake, bukan hak tipu. Memang hak betul. Boleh jamuh, boleh pegang, boleh berapa. Jangan tengok hak tak boleh pegang. Jamuh pun nampak straight. Nampak cermin. Jadi hak tu ada betul juga. Jadi menikah wewe. Sebab itulah Islam mengajar berkahwin awal. Ulama salah dulu. Kalau anak laki-laki dia ataupun anak perempuan dia mula nak kepada pasangan hidup. Dalam kitab kata umur 12 tahun. Ada kata umur 15 tahun. Umur 18 tahun sunat muakkad berkahwin. Kerana pada usia tu angry bird dia. Angry bird dia bukan nak kecing dah, dia nak muka lain dah. Sekali dia nak guna untuk pergi ke tandas cing lah. Ni dia nak muka lain dah. Kerih kami sari nak cari sarung dia dah. Maka kena bui. Jadi ulama dulu, orang-orang salafus soleh dulu pandai dia. Dia tak say anak dia berlaku maksiat, dia bui hak halal lalu. Dia tengok anak dia mula cenderung kepada perempuan, pasangan dia, maka dia bui hak halal. Maka dia tak kenal cara haram, cuma start daripada awal dia kenal cara halal. Kita lah ni la haula wala quwwata. Umur 24 tak habis hiu lagi. Katanya anak dia mek kita nak nikah dah mek, jangan buat gelenyah gak. Perhabis ngaji. Umur 30 sambung master, sambung PhD. Dosa banyak mana dah. Rela hidup perhabis benda lagu ni. Dosa. Hak tino supaya juga. Kita nak nikah apa sebab gelenyah lah. Muda lagi mu. Perhabis ngaji dulu. Mek nikah umur berapa dulu? 12. Mek boleh. Mek nikah umur 12. Kita nak nikah umur 22 tak boleh kata. 10 tahun dah lewat pada mek kata. Jadi tak cerdik orang tua lagu ni. Ni budaya payah. Budaya masalah. Lah ni ulama-ulama duduk keping masalah berkahwin awal. Ada yang kata nikah awal menyebabkan perceraian. Menipu. Fakta yang menipu. Kita tengok di mahkamah syariah tu. Hak tua tak ada gigi. Cerah saja. Hak muda tak syarat. Dia kata tak ada pengalaman berkahwin. Siapa dia ada pengalaman berkahwin? Dia kena kahwin baru boleh. Mana pada pengalaman kahwin ni? Bukan Cina. Bukan orang kafir nak terah-terah dulu. Orang kafir tak apa. Dia terah duduk sekali. Dulu tidur sekali. Nampak sesuai, mek. Boleh dah anak seorang dengan dia. Baru nikah. Tak apalah. Dia terah. Kita memang tak ada pengalaman lah. Mana dia tanya ada pengalaman lagu mana? Kena nikah dulu. Jadi lagu tu. Kena kahwin awal. Moleknya. Sebab tu ulama salah dulu tak kenal maksiat benda lagu ni. Dia kenal hak halal lalu. Kita ni rela kerana nak kejar cita-cita berapa dia tak tahu. Cita-cita bukan tentu syurga pun. Cita-cita hak kita kejar.
Tapi rela kita korbankan perasaan kita. Nafsu kita. Rela korban. Hak cara halal dah. Hak berat lagi mek dia kata, kalau nak bergewer tak apa. Nikah tak boleh. Allah. Hak haram dia benar. Hak halal dia tak benar. Mabuk juga makcik ni kata. Itu kata, mabuk ni tak syarat makan ketung kata makcik. Mau kali makan gapo ni makcik ni kata penat ni kata. Jadi lagu tu tak boleh tengok. Nabi kata siapa dia yang jaga pandangan mata dia. Ingat mata manusia akan nak tengok regu lawan dia. Kerana keindahan regu lawan memang tabiat manusia itu cenderung kepada kecantikan pasangan. Maka apabila lagu tu cara halal ada lah. Apa cara haramnya? Kecenderungan tu Tuhan tidak marah. Warna saya mau 15 tu nak nikah dah. Waktu dia dah. Balik-balik ni waktu untuk berkahwin dah. Jadi tak malu kita kata, mek kita nak nikah. Allahmu, 3 baru 15. Waktu dia dah. Ni umur 18, umur 20. Nafsu banyak mana dah. Wak silap banyak mana dah. Tu kata orang tua dia nikah awal tak apa. Pelik sungguh. Umur 11. Ya, dulu nikah. Tok laki umur 12. Nikah tak ada masalah. Boleh anak beriuk-riuk. Apabila anak nak nikah, tunggu 30. Habis PhD dulu. Dosa banyak mana. Duk kejar cita-cita. Hak boleh tentu syurga dengan aku. Rela duk buat maksiat. Macam-macam. Saing tak apa. Tu siapa dia tu? Hak jatuh mari ambil anak tina lemo tu. Saya universiti dia. Allahu Rabbi. Standard KL ya tu. Biasa ya tu. Sama-sama pok dia. Ya gilah tu big pub sekali ke. Apa dah? Hak rock cafe ke. Gi Starbucks ke. Biasa ya tu gi disco jaga-jaga dengan saing dia. Okay. Dia buat tesis situ tu. Dalam bar tu dah. Dia nulis tesis. Kalau nampak senyap tu jodoh tu tengah khusyuk tu buat tesis tu. Jadi uji kaji ke apa dia tak tahulah. Tu pembelajaran dan pahaman masyarakat sekarang. Kalau kita tak ubah jadi mudah. Orang pondok tak mengaji lah mana. Umur 18 mula gelenyah nak nikah dah. Nak mengaji ke apa dia SPM pun tak ambil, kau ni tak ambil, pakai win nikah awal pula. Jadi pok awal boleh anak awal. Jangan takut rezeki tu hanya wui belakang. Jadi kena ubah. Pemikiran lagu ni ulama dah sedar lama dah. Pengajian ni orang menangguh-nangguh ke perkahwinan kerana belajar. Ni ada satu buku karangan. Nama dia Al-Hijab. Karangan dia Al-Hijab nama dia. Siapa dia karang? Dia kata apa dia? Dia kata orang Tino apabila ngaji ni dia akan ada satu budaya tak sih jadi ibu. Nak free semacam nak jadi dia panggil cai huk ke apa dia tak tahulah. Kok jenis beci nak jadi ibu. Sebab dia minat ngaji tak sih jadi ibu, rasa macam awal sangatlah ke apa dia. Tapi tu nak kejahatan tapi tak sih nak jadi ibu, tak sih tanggungjawab, tak sih menyepel, tak sih kau. Kau berat lagi, tak sih nak jadi bini. Nak jadi bini pun nak jadi separuh-separuh. Sebab tu hamba ambil tok laki orang jadi separuh. Yang separuh lagi hamba boleh bergalak, separuh lagi jadi tok laki orang, jadi bini orang. Macam-macam fikrah Jamilah ni. Tu apa dia? Orang kafir juga ke. Kita orang Islam nikah awal. Kalau menikah awal insya-Allah budaya berzina, budaya benda-benda lagu ni tidak ada. Kerana orang-orang laki-laki dan orang perempuan dapat menyalurkan nafsu dia pada benda halal dah. Tak dosa. Tiap-tiap hari. Tak berhenti pun dia. 24 jam. Tak apa benda halal. Benda halal jangan dia buat lah. Jadi kemasalah pula.